Assalamualaikum, selamat pagi kembali untuk Klinik Cukai bersama dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Arif, hari ini topiknya panjang. Ya, Aha. awal pagi tadi kita dah bacakan kepada pendengar kita memang agak panjang. Ya. Iaitu e-invoice manfaat pendigitalan bagi menyokong inisiatif pricey maklumat pelepasan cukai individu. Dan untuk itu kami bawakan Puan Jihan Zahiyah Johari, Eksekutif Hasil Kanan 1, Sektor Operasi Cukai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih DJ Arif DJ Ya. Arif dan DJ Raifah. Okey, baik. Topik yang panjang, ramai yang tertanya sebenarnya apa kaitan antara e-invoice dengan pelepasan cukai individu yang setiap tahun kita tuntut. 1 hari bulan 3. Macam tu. Okay. So, tajuk panjang tapi sebenarnya isi dia tak adalah sekomplikated mana, tak sekompleks manalah. Isi dia insyaAllah saya nak cuba sampaikan simple je. So, macam biasalah bila kita kata pasal e-invoice ni adalah salah satu daripada inisiatif untuk transformasi digital yang diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia lah. So, melalui inisiatif ni kita nak kita nak supaya bukan setakat pembeli, malah penjual juga berada dalam digitalisasi perniagaan ni. So kalau tadi kita back to Raifah punya soalan, apa kaitan bayar cukai dengan e-invoice? So macam kalau Raifah biasa DJ Raifah biasa isi borang cukai, ada pelepasan cukai kan. Betul. Dalam borang cukai. So dalam borang cukai kalau kita nak tuntut pelepasan cukai ni, kita kena simpan resit. Betul. So e-invoice ni akan mendigitalkan resit-resit perbelanjaan yang dibuat oleh pembayar cukai tersebut. Okey, macam sebelum ni kan ramai bila dia dah buat ni dia nak kena simpan resit. Ada kadang-kadang berlaku resit hilang. Betul. Kabur, kadang-kadang tak tahu letak mana. Bila nak isi borang cukai dia kena tengok balik apa resit-resit yang tinggal yang dia boleh tuntut cukai. Tapi sekiranya pembeli tu bila dia nak beli, dia minta atau dia mohon e-invoice pada penjual yang dah keluarkan invoice ni lah kan. Maka dia boleh simpan semua invoice ni dalam bentuk digital. So tak adalah isu hilang, resit hilang, resit koyak ke apa tak boleh, dan lepas tu bila kita LHDN datang semak, dia tak ada dia punya apa-apa resit tu lah, bukti-bukti perbelanjaan. Okey, sekarang saya adalah pendengar ataupun saya adalah rakyat yang suka e-invoice, memudahkan. Kita tak payah simpan 7 tahun kan, betul Yang 7 tahun tu yang resit asal sebelum resit ni. asal, betul. Bila kita kata tanggungjawab untuk simpan dokumen, kita masih tak pindah lagi apa-apa dia punya kita tak pindah lagi kita punya undang-undang untuk kata dah tak payah simpan 7 tahun. Untuk waktu ni undang-undang semasa memang still kata bawah Seksyen 82 lah atas cukai kita, memang masih perlu menyimpan semua dokumen-dokumen untuk tuntutan pelepasan cukai atau perniagaan ni dalam tempoh 7 tahun. Walau bagaimanapun sekarang ni LHDN bagi satu kemudahan lagi untuk simpan atau digitalkan resit-resit yang kita beli, yang pembayar cukai beli tu, dan dia boleh semak dalam portal My Invoice. Maksudnya instead of kalau sebelum ni mungkin hilang, tapi sekarang data-data tu dah ada dengan kita dan pembayar cukai pun boleh semak lagi. Tapi dalam kita simpan dalam portal kita tu dalam tempoh 2 tahun, dia tak mengurangkan pun tanggungjawab pembayar cukai untuk simpan dokumen, tetapi kita bagi kemudahan ekstra lah kepada pembayar cukai untuk simpan secara digital. Okey, saya nak tahu juga. Okey, tadi Puan cakap bila kita bayar, lepas tu kita minta dia e-invoice. Betul. Betul Kita minta. Jadi dia akan bagi kat kita tu menerusi email ke ataupun dia terus masuk dalam sistem hasil kita tu ke macam mana? Okey. So bila berlaku transaksi penjual dengan pembeli. Okey. Dia kata okey saya nak beli ni, dan selalunya biasa kita akan keluarkan resit ataupun invoice. Betul. So dengan e-invoice semua tu maksudnya bila kalau sebab e-invoice ni dia dasar dia adalah kita ada beberapa transaksi yang tak boleh keluarkan e-invoice disatukan. Kalau dia tak boleh keluarkan invoice disatukan, dia kena keluarkan resit biasa. Tetapi kalau katakan transaksi tu boleh, maksudnya keluarkan invoice disatukan, dia boleh keluarkan resit sahaja. So saya bagi contohlah, kalau Puan Raifah pergi kedai, Puan Raifah beli sesuatu dan penjual ni dia telah melaksanakan invoice.
So saya ulang balik telah melaksanakan invoice sebab kita sekarang ada pengecualian lagi. Ada beberapa ada Okey. penjual yang masih tak melaksanakan lagi. So kalau penjual ni dia dah melaksanakan invoice dan katakanlah beli buku lah dalam contohnya kita kata beli buku. Raifa kata okey saya nak e-invoice. Ya. Maksudnya Raifa request untuk invoice. Okey. Jadi penjual bertanggungjawab untuk mendapatkan semua detail Raifa. Macam biasalah kalau kita nak receipt, kita minta receipt, kita kena bagi nama semua tu kan. Sama juga Raifa kata saya nak invoice. Maka kemungkinan besar kalau katakan dia dah menjalankan invoice, dekat receipt dia tu ada setengah kedai dia dah ada QR code untuk permohonan e-invoice. Jadi Raifa tinggal masukkan je detail Raifa kat dalam tu. Lepas tu e-invoice akan dijana. So apa yang Raifa akan dapat adalah receipt, betul? Okey. Receipt, dan dalam masa yang sama apabila sistem validasi sahaja transaksi tu, penjual akan dapat satu notifikasi, Raifa pun akan dapat satu notifikasi bahawa ada satu transaksi telah berlaku dan ada satu transaksi telah direkodkan lah. Okey. Jadi Raifa boleh rujuk semula transaksi ni. Kat mana nak rujuk tu? Kena rujuk di portal My Invoice dekat portal My Tax. Oh, dia auto masuk ke Auto portal. Ya, masuk. betul. Lebih mudah. Betul. Tak payah pening. Betul. Oh. Tapi dalam masa yang sama, penjual tadi Okey. dia kena kongsikan dengan Raifa QR code dan UUID. So kadang-kadang Raifa akan selain daripada terima receipt, Raifa akan terima satu receipt lagi, satu invoice lagi lah, e-invoice daripada penjual. Dekat situ ada QR code. Kalau Raifa scan sahaja, dia ada maklumat asas transaksi tersebut. Dia tak adalah detail-detail macam Raifa beli apa. Kalau nanti semua tahu apa benda yang Raifa beli kan. So dia ada maklumat asas, tapi benda tu, maklumat yang detail tu Raifa boleh semak dekat portal My Tax. Pernah try tak? Kau akan Belum lah. mohon. Saya nak cuba. Jom hari kita pergi mall hari ni. Beli komputer lah. Terus beli komputer. Boleh. Jadi tugas Boleh. kita hanyalah minta dengan jurujual itu, saya perlukan invoice, jadi dia bagi QR untuk kita scan, jadi settle semua, auto masuk dalam portal. Portal My Invoice. Okey. Yang nak check dia nanti kena masuk portal My Tax. Tahu kan Okey. portal My Tax? Ya. Tahu. Itu mesti tahu. Itu kena tahu. Kalau tak macam dapat bayaran balik. Lah. Alright. Okey. Tapi tadi pun ada disebut yang My Invoice atau e-invoice ni kita 2 tahun sahaja. Simpan dia tu Simpan dia. Betul. Kenapa 2 selama-lama ni kita tahu 7? Okey. Discount lah. Okey, cuba imagine kalau semua pembayar cukai setiap transaksi dia minta invoice. Berapa banyak data tu yang perlu disimpan oleh LHDN. So kita ada maksudnya untuk kita optimumkan penyimpanan data pembayar cukai dekat database kita. Jadi kita kata okey, kita akan simpan dekat kita punya database dalam tempoh 2 tahun. Jadi pembayar cukai boleh akses maklumat tersebut 2 tahun daripada tarikh divalidasi lah. So contoh kalau hari ni dia validasi, transaksi tersebut divalidasi, dia ada masa untuk 2 tahun untuk tengok transaksi ni dalam portal My Invoice. Tapi dalam masa yang sama, pembayar cukai perlu muat turun lah, dia kena download. Muat turun daripada portal My Invoice, dia boleh simpan sebagai digital copy. Copy digital. So that's why kita kata yang 7 tahun tu masih kena buat sebab kita tak pindah lagi undang-undang. Yeah. Undang-undang tu masih berkuat kuasa. You kena simpan dia punya dokumen 7 tahun. Tapi dalam masa yang sama kita bagi you pilihan atau kemudahan untuk digitalkan yang dokumen tadi. Sebab kalau tak kalau manual memang hilang lah kan. Yeah. Tapi bila kita dah digitalkan benda tu ada, tapi kita boleh dalam tempoh 2 tahun lah pembayar cukai boleh check dalam kita punya portal My Invoice. 2 tahun tu daripada tarikh divalidasi lah. Okey. Baik. Tadi sebenarnya secara tak langsung Puan Jihan dah kongsikan kepada kita macam mana kita nak minta untuk invoice dekat kedai tu dan apa maklumat. Cuma lebih detail Puan Jihan berkenaan dengan cara nak minta. Kadang-kadang macam tak ada setengah kedai kita tak ada receipt fizikal je ada. Jadi macam mana kita nak jawab balik dekat penjual dan maklumat yang boleh kita kongsikan, kadang-kadang kita macam boleh ke bagi nombor IC? Risau pula. Okey. Tadi macam saya maklumkan, mungkin saya boleh selitkan dulu lah kan. Bila kita kata pembeli kena minta kepada penjual, penjual tu yang pertama dia telah menjalankan invoice. Okey, invoice ni kita laksanakan secara berfasa. So fasa 1 yang pembayar cukai yang besar-besar lah, yang lebih daripada 100 juta ke atas tu semua dia dah laksanakan sejak 1 Ogos 2024. Lepas tu fasa kedua kita dah start 1 Januari 2025. Kalau ikutkan sekarang ni 1 Januari 2026,
fasa yang keempat dah bermula. Mhm. So dalam tempoh fasa keempat yang bermula, tapi dalam masa yang sama ada juga pembayar cukai yang dikecualikan. Sebagai contoh, fasa 4 ni adalah untuk pembayar cukai sehingga yang ada pendapatan atau jualan tahunan sehingga 5 juta. Tapi pendapatan atau jualan tahunan sebawah 1 juta sekarang ni dikecualikan. Jadi kalau dia dikecualikan, dia tak bolehlah nak issue invoice kan. Jadi apa-apa resit kita masih benarkan lagi lah untuk tujuan tuntutan. So apa yang kita macam yang tadi tu yang DJ Arif cakap tadi. So bila kita request daripada pembayar cukai yang dah boleh mengeluarkan invoice ni, dia akan bagi satu, maksudnya bila kita tadi saya maklumkan kalau ada kat resit tu ada QR code untuk permohonan invoice, dia kena scan. Bila dia scan, dia masukkan maklumat-maklumat dia. Maklumat dia yang pertama yang memang wajib kena isi, kalau dia individu dia kena isi individu warga negara Malaysia, dia kena isi IC lah atau TIN number. TIN number tu nombor pengenalan cukai. Mungkin kita tak ingat pun nombor pengenalan cukai kita. So tapi kita ingat kita punya nombor kad pengenalan. So boleh bagi nombor kad pengenalan tersebut. Kalau perbelanjaan tu dibuat untuk syarikat, perbelanjaan untuk syarikat lah, dia boleh bagi nombor TIN syarikat dia, nombor pengenalan cukai syarikat beserta nombor pendaftaran lah. Lepas tu bila dia dah bagi semua nombor ni, dia kena make sure semua betul lah, sebab kalau dia salah, dia tak, invoice tak boleh dicipta lah sebab salah. Dia mungkin gagal. Jadi ataupun kalau untuk make sure penjual dapat buat dengan betul. Okey, itu kalau dia minta invoice. Tapi kalau katakan, maksudnya macam Raifah kata ataupun DJ Arif beli buku, hari ni tak teringat pun nak request invoice. Mungkin boleh mohon, dia bergantung juga kepada penjual. Ada penjual dia kata invoice cuma boleh dimohon dalam tempoh 3 hari selepas tarikh pembelian. Ataupun ada juga tapi kalau dari segi sistem lah, kita nak cakap LHDN benarkan pengeluaran e-invoice tu pada dalam bulan transaksi dibuat. Contoh beli bulan Jun, kalau boleh minta invoice tu dalam bulan Jun jugalah, sebab lepas habis bulan Jun, semua transaksi yang tidak dikeluarkan invoice, penjual ni dia bertanggungjawab untuk keluarkan satu invoice disatukan. Yang tadi saya cakap tadi. So yang pertama, kalau macam contoh saya bagi contoh dalam satu bulan tu ada 10 transaksi. So ada 3 orang minta e-invoice. Lagi 7 ni, apa yang penjual boleh buat, dia boleh keluarkan resit, dan pada akhir bulan kalau pembeli masih tak minta lagi, dia satukan, dia buat satu invoice disatukan, dan dia keluarkan satu invoice lah untuk 7 yang tak minta invoice ni. By the time dia buat 7 invoice disatukan, pembeli sukarlah untuk pembeli minta lagi invoice ni. That's why kita kata minta dalam tempoh yang ditetapkan, sebab kadang-kadang ada penjual dia tetapkan masa, macam kalau beli hari ni minta invoice dalam tempoh 3 hari saja. Sebab lepas tu dia punya sistem close ke kan. Jadi kita cadangkan pembeli tengoklah, kalau nak kita cadangkan kalau especially beli barang-barang yang berkaitan dengan pelepasan cukai. Buku, smartphone, tablet ataupun komputer tu semua, check bila tarikh akhir untuk mohon invoice, dan mohon invoice sebaik-baiknya dalam tempoh yang ditetapkan tu lah. Maksudnya tak boleh minta pada hari yang sama lah kalau setengah kedai tu. Ada setengah kedai dia kata esok baru dapat. Lepas tu kena pergi esok lah. Tak, dia kan dapat kan online. Kita kan digital Kita sekarang. kan dah buat scan yang Betul. awal, cuma dapatnya esok. Dia kita akan terima notifikasi tu esok, dan kita mungkin boleh semak pada esoknya. Alright. Puan nak tahu juga, okey, itu kalau kita beli ataupun kita pergi kedai fizikal. Macam mana pula kalau kita beli online? Sama juga Raifah. Sama ada fizikal ataupun online, sama je. Sebab kalau katakan, saya rasa Shopee ataupun beli kat mana platform e-dagang lah. TikTok. Pun saya rasa TikTok belum ada lagi lah sekarang ni. Tapi saya dah ada tengok lah. Maksudnya kalau beli online, dia ada bagi satu button ataupun ruang kalau untuk nak mohon invoice. Kalau katakan platform e-dagang tu, tak kisah platform e-dagang ke ataupun yang mana yang dah penjual yang dah melaksanakan, dia patut keluar bagi satu avenue lah, satu peluang untuk ruangan untuk pembeli mohon invoice tu. Ini kalau dia dah melaksanakan lah. Kalau dia belum melaksanakan, kita jangan risau, benda ni akan kita masih bagi lagi peluang untuk guna apa-apa resit lah. Sebab dia bagi resit boleh guna untuk ni. Alright. Lepas tu kalau ikutkan kita punya tajuk tadi, kita cakap macam mana
invoice ni untuk praisi borang cukai, kan? So imagine apa-apa yang maklumat pembelian yang telah dibuat tadi, apa yang LHDN vision kan ataupun kita plan lah untuk buat, untuk kita rancang untuk buat adalah supaya semua data-data ni kita akan masukkan dalam borang pembayar cukai. Jadi maksudnya nanti bila DJ Raifa, DJ Arif masuk dalam MyTax, nak buka isi e-filing ni, tengok dah tahu dah berapa banyak belanja gaya hidup. Pelepasan gaya hidup yang telah dia buat. Dia maksudnya dia isi secara digital, secara auto. Ya, betul. Kita cuma adjust je nanti. Betul. Kita maksudnya kalau katakan nanti kan, contoh Raifa beli buku, Raifa minta invoice, pada tahun depan bila nak isi borang cukai, keluar dah maklumat pembelian Raifa tu. Sebab kami dah ada maklumat Raifa pembeli buku. Bagus, ini kita memang lock benda ni. Kita inginkan dia dengan lebih deras. Kita bagi anugerah lah hari ni. Tapi saya cuma nak ingatkan sikit lah kan. Walaupun kita dah masukkan maklumat tu dalam borang cukai, tapi tetap bermakna bahawa itu adalah yang muktamad. Raifa masih boleh pindah. Mungkin ada pembelian dengan penjual yang masih tak melaksanakan invoice. Jadi Raifa kena tambah lah. Yang tadi yang dah katakanlah 200 yang dah sedia ada, lepas tu tambah dengan resit-resit yang beli daripada yang tak ada invoice lah. Boleh tambah lagi, boleh pindah. Kalau rasa macam macam salah amount ni, kita nak pindah, nak tukar pun masih boleh. Dia masih belum muktamad lah. Raifa pula memang kaki buku. Boleh lah cuba 2 jam sekali purchase. Nanti kan. Okey, baik. Nak beli secara fizikal pun kita boleh minta e-invoice. Kalau beli online pun ada ruangan untuk kita tekan button, saya perlukan e-invoice. Cuma bila dah semua boleh ni, dah dapat invoice tu nanti Puan, apa yang kita kena buat bila dah dapat e-invoice tu? Okey. Bila dah terima invoice, satu tanggungjawab utama yang pembeli kena buat, kita cakap dari sudut pembeli dululah. Pembeli yang pertama dia kena check maklumat dia betul ke tidak. Apa yang dia bagi, kalau ada pindaan. Contoh mungkin dia kata dalam macam biasalah kalau kita tengok saya ada beli buku tapi kenapa dalam resit saya tak ada tulis pun buku. Saya nak guna resit ni untuk tuntutan pelepasan cukai kan. Jadi kita akan maklumkan kepada penjual, betul tak? Yang kita nak resit baru yang ada tulis nama buku tu. Sama juga. So pembeli dinasihatkan untuk semak baliklah dia punya transaksi, butiran dia. Dan semakkan ni boleh dibuat macam saya maklumkan tadi daripada portal My Invoice yang boleh diakses melalui MyTax. Dia semak semua maklumat dia betul, semua maklumat dia sah, dan sekiranya ada pembetulan dia kena maklumkan kepada penjual. So tanggungjawab penjual, sekiranya ada pembetulan, sekali dia tengok mungkin dia tak guna kod klasifikasi yang betul. Sebab kod klasifikasi yang betul ni penting. Sebab kalau tak guna kod klasifikasi yang betul, dia tak akan dimasukkan, tak akan dipraisi ke ruangan yang betul nanti. So kalau dia guna kod klasifikasi yang salah, dia perlu buat pindaan. Kalau dalam tempoh 72 jam, dia boleh batalkan e-invoice tersebut. Tapi selepas 72 jam, dia kena buat nota kredit atau nota debit bagi membetulkan kesalahan tersebut lah. So, lepas penjual, dia kena maksudnya dia kena both side lah, bahagian pembeli, bahagian penjual, dua-dua pihak kena pastikan maklumat tu betul lah. Barulah praisi boleh berjalan dengan baik. So, penjual akan pembeli lepas dia dah terima ni, dia dah semak semua dah okey, dan dia boleh simpan dokumen tersebut. Kalau akhir tahun nanti dia boleh download, dia boleh muat turun semua transaksi tersebut untuk disimpan macam saya cakap tadi dalam portal dah ada. Dalam portal ada. Tapi dalam masa yang sama, pembeli ni dia boleh juga sebab kita bukan setakat dia boleh semak bukan setakat melalui portal sahaja. Sebab kita pun ada aplikasi yang kita boleh muat turun dekat iOS ada, Huawei punya Harmony ada, dekat App Store pun ada, Google Store pun ada. Boleh muat turun aplikasi portal My Invoice. Jadi bila-bila masa Raifa ataupun Arif nak semak transaksi ni, boleh buka je, download je aplikasi ni dan semak dia punya transaksi tersebut. Okey. Sekarang ni alang-alang kita sebut pasal My Invoice kan. Jadi kita buka menerusi MyTax. Lepas tu dekat atas slug tu dia ada My Invoice.
Betul Betul. Okey, so kita dah masuk My Invoice tu. Kita terus buat lah Kita nak Betul. tengok macam mana. Betul. Alang-alang Okey, tapi dia ada beberapa perkara kita kena isi. Sebab dia letak star merah tu. Star merah maksudnya benda tu kita kena isi Wajib pun. isi. Betul. Wajib isi. Betul. So sekarang ni dia ada mandatory. minta dekat saya SST registration number. Kenapa dia minta saya SST? Okey. Kalau DJ Raifa adalah penjual yang berdaftar dengan SST, DJ Raifa boleh masukkan. Tapi kalau tak individu biasa boleh letak NA sahaja. NA saya tulis sekarang NA. huruf besar Betul. NA. Okey, lepas tu dia minta tourism tax registration number. Sama juga kalau tak berkaitan boleh tu letak NA. Tapi yang ada tanda star tu semua medan mandatory yang wajib diisilah. Okey. Bagus Raifa boleh terus buat Okey, maksudnya provisioning. kalau Tutorial. dia letak star terus. tu walaupun kita tak ada, kita letak je NA. Betul. Okey, email, lepas tu register as intermediary tu tak ada apa-apa lah. Itu tak ada berkaitan dengan Foreigner tak payah. Betul. Full supported tu pun tak payah. tak perlu. Okey, lepas tu saya boleh save. Ha. Okey, kita teruskan. Apa yang Raifa perlu buat, pastikan email notifikasi tu, sebab nanti dia ada minta email kan, dia ada pengesahan, sebab semua notifikasi akan masuk dalam email tu. Okey, setuju? Lepas tu alamat. Betul? Okey, save. betul. Dah Selesai. finish setup. Registration complete. Hunting first at Bernama Radio. Tapi Puan, contohlah Yes, SST tadi tu, kadang-kadang bila kita tak tahu, kita tinggal kosong ataupun kita tekan dash. Tulis. Adakah dua tindakan tu salah? Sebab dia adalah medan mandatory, so dia perlu diisi dengan satu nilai lah. Tapi kalau macam yang isi, maksudnya kalau Raifa adalah seorang peniaga yang berdaftar dengan SST, untuk claim SST ni, jadi Raifa kena masukkan lah nombor SST Raifa. Tapi kalau kita tak ada kena-mengena, tak apa. NA. Ataupun kita dash pun boleh lah. Dia perlu ada NA. NA. Dia perlu ada nilai di situ. Sebab dia medan mandatory kan. Bukan saya. Jangan main-main. Oh, maksudnya sekarang saya dah ada my tax dan saya dah boleh minta e-invoice. Boleh minta invoice. Sebenarnya kalau katakan, saya bagi contoh lah bank. Ada bank yang dah melaksanakan invoice kepada semua orang. Kalau Raifa pergi ke bahagian tab dokumen, Raifa boleh semak kalau ada e-invoice yang telah diterima. So kalau kita tak buat, maksudnya pendaftaran kali pertama, kalau macam DJ Arif sekarang belum dapat ni, so sekiranya DJ Arif minta e-invoice daripada penjual yang boleh mengeluarkannya, DJ Arif tak akan dapat notifikasi email, tapi Raifa akan dapat sebab kita Raifa tak register. bukan register, kita panggil dia pendaftaran kali pertama. Document. Belum tak? ada record. Belum ada submitted ataupun receive. Submission belum ada. Visual template boleh pilih. Notification belum. Oh wow. I dah ada dashboard. Apa ni teks yang banyak ni? Dia tak ada teks kat situ Raifa, sebab dia bukan medan untuk teks, tapi dia untuk record transaksi antara penjual dan pembeli. Ni dia ada receive document, dia kata ada 2 lah. Betul. Yang receive document tu, dokumen yang diterima adalah e-invoice yang telah dikeluarkan oleh penjual kepada Raifa. Raifa tak sedar sebab Raifa tak buat pendaftaran kali pertama. Tapi kalau selepas dah buat ni, apa notifikasi, maksudnya kalau ada orang hantar atau keluarkan invoice untuk Raifa akan terima notifikasi dan boleh semak di sini. Saya beli apa ni 1,200 ni? Dia bagus untuk mengesan jejak belanja-belanja baru nampak apa yang kita belanja Okey, semua saya ni. rasa anda kena buat Arif. Lepas ni saya akan Seram, pandu awak untuk buat. Saya akan Seram, pandu dan bantu. Okey. Itu baru 1,200. Diamlah Arif. Ada 2 je kan? Okey puan, sebelum kita berakhir sesi ni, sedikit nasihat lah daripada pihak lembaga hasil sendiri, sama ada sebagai pembeli maupun peniaga berdasarkan pelaksanaan e-invoice ini. Okey. Pelaksanaan invoice ni dia tak akan berjaya tanpa kerjasama daripada semua pihak. Sebab pembeli perlu faham dia punya tanggungjawab untuk memohon invoice kepada penjual yang boleh memerlukannya, dan kemudian penjual pula perlu mengeluarkan invoice mengikut dia punya mengikut maklumat lah yang tepat yang diterima daripada pembeli. Dan dia perlu menggunakan kod klasifikasi yang tepat bagi memastikan data-data ni di pihak LHDN
pihak pentadbir cukai LHDN boleh menggunakan data-data e-invoice untuk tujuan praisi borang cukai pendapatan. Nampak tak? Tiga-tiga pihak kena bekerjasama, barulah manfaat digitalisasi ni bukan sahaja dinikmati oleh penjual tetapi pembeli. Maksudnya bila pembeli nanti nak isi borang cukai, dia dah tak perlu lagi dia dah ada dah maklumat-maklumat itu dalam borang cukai dan dia boleh isi borang cukai dengan segera, dengan cepat. Dan semua data-data tu dia dah boleh simpan secara digital. Tak hilang lah maksudnya. So semua pihak perlu bekerjasama dan memastikan bahawa e-invoice ni berjalan dengan lancar dan sampailah objektifnya. Okey, jadi ini memang saya rasa sebenarnya e-invoice ni dah lama diharapkan oleh rakyat Malaysia. Kalau kita ingat sejak awal Arif, kita bersama dengan klinik cukai, ramai yang kata tak ada ke sistem boleh terus masuk terus, tak ada ke sistem boleh terus masuk. Jadi LHDN dah buat benda ini, jadi tinggal kita pula untuk mengguna pakai sebaik mungkin. Semua maklumat tertentu akan diisi secara automatik ke dalam borang cukai. Untuk memudahkan kita lah, kita just minta scan tadi kalau kedai ataupun store yang memang dah buat invoice. Betul. Masuk terus. Nanti terkantoi lagi 1,200. Dan kita macam tahu bila kita macam boleh react sikit dengan macam ada e-invoice tak? Tak ada. It's okay. Next. Betul. Yang senang lah. Sebenarnya especially untuk terutama untuk pembelian pelepasan cukai yang boleh tuntut pelepasan cukai. You tak ada, sorry. It's okay. Macam tu. Dan kita boleh tahu Rik, maksudnya kedai tu peniaga dia kaya-kaya Rik. Sebab dia juta-juta je tau. Sebab dia yang kaya ataupun yang ada jualan tertentu yang boleh buat invoice. Berapa tadi pun sekarang? 100,000 ke atas. Ini bukan. 100 Itu juta, fasa pertama. Kan kita sekarang dah di fasa yang keempat. Fasa keempat adalah pembayar cukai dengan penjualan atau pendapatan tahunan sehingga 5 juta. 5 juta. Yang bawah 1 juta kita setakat ni kecualikan. Tapi kita galakkanlah untuk voluntary ataupun sukarela. Sebab ini benda yang baik. Kalau you buat, mungkin you akan dapat pembeli yang sebab pembeli yang macam kami. Betul. Yang nak invoice. Betul. Nampak tak? Bila meyakinkan. Puan ni receipt. No. Saya lagi invoice. No. I memang. Macam tu. Tapi receipt masa kita terima masih lah. ada, Kita terima lagi. Kita bukan hanya memudahkan kita, tapi juga kita menyelamatkan bumi lah. Betul. Okay. Kalau kita tengok hijau dia. Betul. Hijau. Itu sahaja waktu yang kita ada untuk klinik cukai hari ni, Arif. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita Puan Jihan Zahiyah Johari, Eksekutif Hasil Kanan 1 Sektor Operasi Cukai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, untuk e-invoice manfaat pendigitalan bagi menyokong inisiatif praisi maklumat pelepasan cukai individu. Terima kasih Puan, dan untuk anda terus dengan kami, ini adalah Bernama Radio untuk anda. Klinik Cukai ini dibawakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Cukai anda, masa depan kita.